Lampu kat atas ni adalah lampu solar tau. Saya on daripada 7.30 petang tadi sampai 2 pagi sekarang ni, lampu dia masih lagi terang. Kalau tak percaya, saya tutup lampu. Nampak? Gelap kan? Saya on lampu, begitu cerah. Kontrol boleh guna remote. Kita boleh setkan kepada automatik. Lampu ni menyala pada waktu malam. Waktu siang dia akan off sendiri bila kena cahaya matahari. And then dekat remote ni, kita boleh kontrol dia punya brightness. Kalau kita nak malapkan lampu ni, kita boleh malapkan dia. And then kalau kita nak cerahkan dia, kita boleh cerahkan dia. Lepas tu dia ada 3 mode cahaya. Yang ni warm white, yang ni color putih dan yang ni color yellow. Saya suka yang warm white. And then kita boleh set dia punya timer. Dia ada 3 jam, 5 jam dan 8 jam. Kalau kita nak manual, kita nak off lampu ni pun boleh. Boleh terus off. Kalau kita nak on, kita tekan je button on. Fuh, memang mantap lampu ni. Lampu ni sesuai kalau kita letak dekat garaj kereta, bawah shieling, dekat kita punya balkoni. Memang sangat sesuai. Guna bateri rechargeable. Cas guna tenaga solar saja. So kalau hampa nak dapatkan juga lampu yang sangat menarik ni, link ada dekat bawah tu. Tekan dan dapatkan sekarang.